selamat tengah hari kawan-kawan. Macam baru ni pun aku ada satu customer aku ni dia kenal aku melalui kawan dia. Sebab dalam awal tahun ni kawan dia yang beli kereta kat aku. Customer dari Penang, Raja Kilang. Dia ada pagi tu aku buat live, dia join live. Bila dah join live, dia tinggal nombor phone dekat komen dan aku contact dia. Lepas tu dia tanya aku, ni Abang Mirul kan? Ya Abang Mirul. Ya saya Abang Mirul. Lepas tu dia bagi tahu lah kawan dia ambil kereta kat aku. Jadi aku kata okey. Bila dah kenal, dah biasa urusan, jadi isu trusted tu dah okey lah. Tak ada isu dah pasal trusted. Sebab dah pernah urusan. Yang nak jadi masalah, tak pernah berurusan. Kita nak kena bagi orang trust kat kita, bagi orang percaya kita. Jadi dah isu trusted dah okey. Jadi tajuk dia mula-mula dia contact aku, dia nak Myvi Icon bulanan dalam bawah 600, nak full loan, tak ada lesen, baru kerja. Tajuk dah tu. Banyak masalah lah. Tapi nama dah clear. Dan dengan baru kerja 4 bulan, aku pun ejah submit loan, tersangkut. Sebab dia baru kerja, mereka minta confirmation letter. Sebab selalunya kalau orang yang baru kerja ni 3 bulan, 4 bulan, kebanyakannya officer akan minta confirmation letter. Dia bukan offer letter. Offer letter dengan confirmation letter tu berbeza. Offer letter tu surat tawaran bekerja, dan confirmation letter tu surat pengesahan bekerja. Mula-mula dia hantar dekat aku offer letter. Saya kata, ni bukan confirmation letter bang. Ni offer letter. Abang try minta dekat HR confirmation letter. Bila dah dapat confirmation letter, sebelum tu officer duk call. Yang boleh terjadinya minta confirmation letter ni, officer duk call office tak angkat. Call supervisor tak angkat. Selalunya office, kalau proses loan yang boleh jadi lambat pasal tu lah. Bila call tak angkat, call majikan tak angkat, call HR tak angkat. Yang tu jadi lambat tu. Kita nak kena setting pula. Setting esok pagi pun call tak angkat juga. Sebab tu dia pun akan minta confirmation letter. Dia kata apa, Abang Mirul, confirmation letter ni susah sikit company nak bagi. HR ni kadang-kadang dia pun sibuk. Saya kata tak apa, try je minta dulu. Bila try minta pagi, tak tengok petang dah dapat. Kan. Petang dah dapat, saya submit dia punya confirmation letter. Besok approve. Dan approve pula macam mana yang dia nak. Approve bulanan bawah 600, 500 lebih, full loan, tak ada deposit. Lepas dah macam mana dia nak tu, lepas pula. Dah lepas dah. Ada isu baru pula. Dia kata apa? Dia tanya aku berapa tahun? Saya kata 8 tahun bang. 8 tahun tu panjang sangat ni. Saya kata dia isu 8 tahun tu kan pasal apa? Sebab abang tak ada lesen. Bila abang tak ada lesen, kita tak boleh submit dekat bank, kena submit dekat kredit. Bila submit dekat kredit, loan dah jadi panjang sikit. Jadi saya kata macam ni lah. Bagi main dokumen grantor yang ada lesen, kita try submit dekat bank. Saya pun usahalah submit dekat bank. Bila dah submit dekat bank, dalam lebih kurang dalam masa seminggu, alhamdulillah kemarin ni loan lulus. Bila loan dah lulus, bulanan RM504, loan selama 5 tahun. Tapi bila cek dengan bank baru tahu. Customer ni dia ada komitmen kad kredit. Dia dah guna kad kredit. Officer bank tu kata kadang-kadang sampai overuse. Jadi bila ada komitmen kad kredit, loan tak boleh lebih tinggi. Boleh lebih takat 80% je. Bila loan 80%, dia kena standby deposit yang agak tinggi. Bila kena standby deposit yang agak tinggi, sebab dia tajuk awal memang nak full loan. Saya tanya officer bank, abang, dokumen grantor saya dah bagi kot. Takkan tak lepas ni? Dia kata betul memang dah bagi, tapi grantor pula ada loan rumah. Jadi grantor yang kita masuk tu untuk support lesen je. Nak support income, untuk join income memang tak lepas sebab grantor tu pun cukup-cukup makan. Yang hire ni pula ada kad kredit. Jadi memang kita tak boleh nak bantu. Loan takat 80%, dia kena standby deposit agak tinggi lah. Jadi kemarin saya kata call dia, kata okey bang, macam ni bang, loan abang dah lulus. Tapi disebabkan abang ada guna kad kredit yang overuse kadang-kadang, sebab tu loan tak lebih tinggi. Tapi sekurang-kurangnya abang datang loan abang lulus bulanan RM504, loan selama 5 tahun sahaja. Kalau nak dibandingkan dengan sebelum ni, loan 8 tahun bulanan 500 lebih juga, tapi 8 tahun. Yang ni abang dapat 500 lebih 5 tahun sahaja. Tapi dengan standby deposit. Tapi disebabkan dia pun tak ada standby deposit, dia kata tak apa abang, hold dulu, kita cancel dulu kali ni. Saya tanya dia, kad kredit dia habis bila? Kad kredit dia kata lagi 2 bulan habis. Dia tak apa. Nanti settle dulu kad kredit. Nanti bila settle kad kredit, income pun dah stable, kita cuba lagi. Sebab tu perjalanan loan untuk setiap orang tak sama. Sebab dokumen tak sama, komitmen tak sama, income pun tak sama, scoring pun tak sama.
Jadi untuk customer yang aku duk cerita tadi ni, itulah jalan cerita dia. Jadi dia pun dah booking kereta minggu lepas. Yang booking pun kita akan refund balik dekat dia. Jadi untuk hari ni aku kata yang ni dulu kot. Kita sembang-sembang. Assalamualaikum canggih.